Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk podcast hari ini, saya jemputkan khas kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Ustaz Muhammad Mahiruddin bin Ramli yang daripada Setia Alam. Ya, saya. Assalamualaikum semua. Okey Ustaz, macam mana keadaan perjalanan daripada Setia Alam nak ke Shah Alam ni pagi-pagi ni? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Mungkin kita punya niat baik nak buat benda baik, nak sharekan ilmu kepada semua. Alhamdulillah dipermudahkan semua. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Mahir ni adalah guru yang mengajar Al-Quran, mengajar tajwid daripada asas dan apa lagi Ustaz Mahir yang Ustaz Mahir selalu bantu student? Saya mengajar daripada asas, mengajar alif bata lah untuk golongan dewasa dan ada juga kanak-kanak. Kemudian dia ada tahap dia tahu. Saya ajar daripada asas. Kemudian dah habis tahap asas tu, dia akan naik kepada talaki, masuk Al-Quran lah. Talaki tu apa dia Ustaz? Talaki ni kita akan belajar masuk daripada tadi kita belajar alif bata, mengenal huruf. Bila dah pandai mengaji dan pandai membaca, kita masuk kepada Al-Quran pula. Baca ayat-ayat Al-Quran. So dekat situ pelajar baca, guru menyemak. Dan kat situ juga kita bincangkanlah hukum-hukum tajwid. Banyaklah hukum-hukum tajwid yang kita bincangkan. Daripada tajwid juga ada yang daripada asas. Kita belajar yang asas-asas dulu. Untuk golongan-golongan yang baru nak mula. Ya, betul. Okey, faham. Bermakna dekat sini bertalaki ni maksudnya kita membaca dia di hadapan guru. Ya, betul. Dan guru menyemak bacaan kita. Ya, betul. Itu maksud talaki. Okey, baik, faham. Okey, hari ni Ustaz Mahir nak cerita pasal apa ni? Pasal tajwid hari ni. Kalau boleh jangan berat-berat sangat Ustaz Mahir. Dengan tajwid semua orang fikir berat tau. Baik, saya rasa kita ambil daripada juzuk 30. Sebab apa kita ambil juzuk 30 ni? Sebab surah-surah dalam juzuk 30 ni ayat-ayatnya semua pendek-pendek. Jadi sesuailah untuk kita yang baru nak mula ni, untuk kita bincangkan dan kita keluarkan setiap hukum-hukum tajwid dalam setiap ayat tu. Jom kita nak mula. Daripada juzuk 30 ni kita start dengan surah An-Naba Ustaz Mai, betul? Betul, surah An-Naba. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak sama-sama belajar untuk di Ustaz Mahir bertalaki dengan Ustaz Mahir secara online di dalam podcast ni, boleh buka muka surat 582 iaitu surah An-Naba. Baik Ustaz, silakan. Baik, saya rasa Ustaz Firdaus lah mula baca dulu. Kemudian nanti saya akan kita akan sama-sama bincangkan hukum tajwid yang ada dalam surah An-Naba ni, mula daripada ayat 1. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Cuba sekali lagi betulkan sikit untuk huruf ain yang pertama tu. Amma yatasaalun. Okey, baik. Untuk kita sama-sama bincangkan dekat sini, tengok pada ayat yang pertama surah An-Naba. Kalimah yang pertama dimulakan dengan huruf ain tadi. Kat sini jangan risau, bukan Ustaz Firdaus saja yang mungkin kesilapan. Ni memang kesilapan yang kebiasaan berlaku yang saya jumpa lah. Pelajar-pelajar ni tertukar antara huruf ain dengan huruf apa? Hamzah. Betul. Dua huruf ni memang kadang-kadang dia tahu tapi tersasul. Huruf ain dan huruf hamzah. Sebab apa? Kadang-kadang tertukar sebab kedua-dua huruf ni makhrajnya berdekatan. Untuk huruf ain dan huruf hamzah, kedua-dua keluar daripada rongga kerongkong. Cuma tahapnya tu berbeza. Untuk huruf ain di tengah rongga kerongkong. Ai, au. Cuba. Ai, au. Baik. Manakala untuk huruf hamzah kerongkong juga, tapi dia keluar di bahagian pangkal kerongkong, bawah sekali. Lepas je suara kita. A, I, U. Cuba. A, I, U. Baik, kita dah dapat bezakan. Untuk huruf ain, A. Untuk huruf hamzah, A. Untuk huruf ain, A. Untuk huruf hamzah, A. Baik, kalau dekat ayat ni dia adalah huruf ain, maka ain yang berbaris atas bunyinya A.
Masuk pula pada huruf mim selepasnya. Atas huruf mim tu ada tanda apa? Sabdu. Sabdu, betul. Baik, tuan-tuan dan puan, apabila kita jumpa huruf mim ataupun huruf nun yang bertanda sabdu, maka kat situ wajibul gunnah. Wajib kita baca dengan bacaan dengung. Dengung dengan kadar 2 harakat. Okey, baik Ustaz Firdaus. Sekarang saya nak tanya, dekat mana bunyi dengung tu keluar? Saya teka Ustaz. Teka dulu. Seingat saya lah, di rongga hidung ataupun yang disebutnya khusyum. Betul, alhamdulillah. Risau saya takut keluar daripada rongga telinga pula kan. Okey, baik. Untuk bunyi dengung, dengung untuk huruf mim dan huruf nun yang bersabdu, dia keluarnya di bahagian rongga hidung kita. Contoh ya, kita tengok untuk kalimah ni lah, amma ni. Kita cuba dengungkan untuk huruf mim yang bersabdu. Sebelum tu saya nak sentuh sikit berkenaan dengan makhraj huruf mim dulu. Makhraj huruf mim di bahagian bibir. Kita makhrajnya di bahagian bibir, perlu rapat kedua bibir kita untuk huruf mim. Jadi rapat dulu, kemudian baru dengung. Masuk makhraj huruf mim, kemudian kita masuk keluarkan dengung dia. Amma. Cuba. Amma. Kita rasa dengung tu dekat rongga hidung kita kan. Contoh kalau saya tak percayalah keluar di bahagian rongga hidung. Jom kita sama-sama cek, kita cuba tutup hidung kita. Okey, cuba 1 2 3. Dia tertahanlah sebab bunyinya akan keluar di bahagian rongga hidung, tapi kita tutup tempat keluar dia, maka tak keluar dengung dia. Maka benarlah bunyi dengung tu keluar di bahagian rongga hidung. Okey, sekejap Ustaz. Okey, baik. Tadi Ustaz kata makhraj. Untuk orang yang baru nak belajar Quran, apa maksud makhraj ni Ustaz? Okey, baik. Makhraj ni bermaksud tempat keluar. Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah ni daripada huruf alif, ba, ta sampailah huruf ya, semua ada tempat keluarnya. Contoh tadi kita bincang untuk huruf mim. Mim makhrajnya di bahagian bibir. Manakala tadi kita juga bincang huruf ain. Ain keluar di bahagian rongga kerongkong. Itu setiap huruf ada tempat keluarnya tersendiri. Sebab tu dalam Al-Quran kita belajar membaca ni, kita nak perbaiki bacaan, kita nak belajar tajwidnya, nak memperbetulkan inilah tempat keluar huruf-huruf tu. Bunyi-bunyi huruf tersebut. Ada macam tadilah kita jumpa, baru je kita jumpa ain dengan huruf hamzah. Bunyinya seakan-akan sama. Ain beratas a, hamzah beratas a. Bunyi kalau sekali pandang, sekali dengar macam sama je. Tapi memang bunyi sama. Tetapi dari segi makhraj, tempat keluarnya berbeza. Kalau kita tak betul-betul letakkan makhraj, bunyikan tepat pada makhrajnya, maka kita tertukar huruf tersebut. Itu yang kita tak nak. Jadi kalau tertukar huruf ni jadi kesilapan jali ya Ustaz? Ya, betul. Kalau tertukar huruf, maka menjadi kesilapan yang besar lah. Kita nak membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala, kita takut kita tak ambil titik penting berat. So kita tertukar huruf, maka kita takutlah kita tertukar makna dan menyebabkan kita bukan mendapat pahala, akan tetapi mendapat sebaliknya. Sebab itulah kita kena ada podcast yang macam ni Ustaz. Ya, betul. Untuk kita sama-sama kita fokuskan untuk kita ulang kaji sebenarnya, dan kita memperbaiki dan memperelokkan lagi kita punya bacaan. Baik, boleh ya? Okey, tadi kita jumpa wajibul gunnah. Wajibul gunnah, betul. Untuk huruf mim ataupun huruf apa tadi? Nun yang bersabdu. Sabdu tu macam mana? Atas huruf mim tu ada contoh dia. Itu tanda sabdu. Jumpa je wajibul gunnah. Kita dengungkan bacaan. Amma. Baik, dah selesai dengung dengan kadar 2 harakat, kita sebut pula mim tu baris atas. Maka mim baris atas bunyinya ma. Mim baris atas jangan panjang sebab dia tak ada huruf mat selepasnya. Jadi amma yatasaalun. Nampak, lepas huruf mim baris atas tu terus sebut huruf ya selepasnya. Ya baris atas. Baik. Untuk kalimah seterusnya kita tengok pula pada huruf sin tu. Sin baris atas, selepasnya ada huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Agak-agak Ustaz Firdaus, apa hukum tajwidnya? Dalam satu perkataan wajib muttasil. Betul, alhamdulillah. Okay. Saya tembak Ustaz. Oh ya ke? Saya baik kena je. Okey, baik. Untuk bacaan mat wajib muttasil ni, dia berlaku apabila huruf mat. Huruf mat ni ada 3 lah.
huruf alif, waw ataupun huruf ya bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu pula dalam satu perkataan. Jadilah dia mad wajib muttasil. Cara bacaannya pula perlu dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Maka sin baris atas itulah yang perlu kita baca dengan sekurang-kurangnya 4. Yatasaalun. Cuba. Amma yatasaalun. Terbaik, alhamdulillah. Tu sin baris atas dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat, kemudian diikuti pula dengan huruf hamzah baris atas. Ingat balik yang tadi kita bincang tadi. Hamzah perlu beza dengan huruf Ain. Jangan yatasaalun. Bunyi Arab. Jangan macam tu. Dia kalau hamzah kita bunyikan hamzah, kalau ain kita bunyikan ain. Ingatlah, hamzah kita lepas je suara. Ni saya bagi tips yang mudah lah kan. Hamzah kita lepas je suara, jangan ditahan-tahan di kerongkong. Jadi jangan ditekan-tekan di tengah kerongkong. Dia lepas je. Hamzah i u. Kalau ain tu kita ada penekanan sikit lah. I u. Kalau hamzah lepas i u. Ingatlah dua huruf ni, sebab kita akan jumpa banyak lagi dalam terutamanya dalam surah An-Naba ni, dua huruf ni, ain dan huruf hamzah. Kalau kita mulakan daripada sekarang, kita cuba latih lah. Kita tak adalah anggap kalau hari ni bincang, hari ni nak betulkan hari ni juga. Kalau tak dapat nanti dia jadi macam kecewa lah. Dia perlukan latihan ya tuan-tuan. Betul. Kita belajar ni jangan expect kita belajar hari ni terus juga nak dapat. Nanti kita juga yang stres. Dia perlukan tempoh masa dan perlukan kita kena konsisten lah belajar tu. Tak boleh lah hari ni belajar, lepas tu mengharapkan esok lusa dapat. Padahal hari ni je belajar, esok lusa dah tak ulang dah. Dia kena sentiasa ulang, sentiasa kita perbaharui kita punya ingatan tu. Dengan macam ni lah kita ulang kaji. Nampak kita bincang, nampak benda ni kita bincang. InsyaAllah. Kan? Baik, itu huruf hamzah lah. Yatasaalun. Hamzahnya dibaca dengan bacaan pendek. Kemudian kita nak berhenti di hujung ayat yang pertama. Kita tengok lam baris depan, selepasnya huruf waw mad. Bacaan mad lah. Kemudian kita bertemu dengan huruf yang kita akan matikan. Huruf nun tu kita berhenti, kita matikan dia. Bila huruf bacaan mad bertemu dengan huruf yang kita wakafkan, dia menjadi bacaan mad arid li sukun. Betul. Mad arid li sukun ni syarat utama dia, kita kena berhenti bacaan. Kalau tak berhenti bacaan, dia tak jadi mad arid li sukun. Nanti kita bincangkan dia jadi bacaan apa. Tapi kita fokuskan dulu macam mana cara bacaan mad arid li sukun ni dan macam mana dia berlaku. Macam tadi lah saya beritahu, mad arid li sukun dia berlaku apabila kita berhenti bacaan. Berhenti bacaan ni macam tadi, dia ada bacaan mad yang bertemu dengan huruf yang kita matikan. Kita matikan sebab kita nak berhenti bacaan. Huruf nun lah. Huruf nun baris atas. Tapi disebabkan kita nak berhenti bacaan, kita matikan nun. Sukun. Sukun. Sukunkan nun, huruf nun. Sebelumnya tu ada bacaan mad. Jadilah mad arid li sukun. Cara bacaannya pula dibaca dengan kadar, ingat tak? 2, 4, 6. Okey, baik. 2, 4, 6 tu adalah kadar harakat dia. Panjang. Panjang dia. Sama ada kita nak berhenti dengan kadar 2 harakat boleh. 4 harakat pun boleh. 6 harakat pun boleh. Bergantung kita punya nafas lah. Kalau kita punya nafas banyak lagi, kita boleh lah ambil 6. Macam surah Al-Fatihah Ustaz surah Al-Fatihah pun sama. Kalau kita tengok surah Al-Fatihah daripada ayat pertama sampailah ayat yang terakhir, di hujung ayat, setiap hujung ayat tu semua ada bacaan mad arid li sukun. Macam tu. Macam sekarang kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Yang mana yang perlu dipanjangkan? Lam baris depan tu. Lu tu. Lam baris depan bunyinya lu. Boleh panjang dengan kadar 2 harakat. Yatasaalun. Ujung sekali pastikan kita berhenti pada makhraj huruf yang terakhir. Nun. Huruf nun. Huruf nun di bahagian hujung lidah, angkat sentuh pada langit. Yatasaalun. Lun. Jangan lu habis. Tu maknanya lam sampai huruf waw saja. Nunnya hilang. Ni kita kena panjang tadi 2, 4 atau 6. Kemudian berhentinya pada huruf makhraj huruf yang terakhir, huruf nun. Contoh kita ambil 4 harakat. Yatasaalun.
Makhraj huruf yang terakhir kita berhenti, iaitu huruf nun. Tengoklah huruf yang terakhir huruf apa. Kalau nun, kita berhenti pada huruf nun. Kalau mim, kita berhenti pada huruf mim. Wallahu a'lam. Okey, sekejap Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata mad arid li sukun. Apa maksud mad arid li sukun tu? Terjemah. Mad adalah bacaan panjang. Arid mendatang. Sukun mati. Okay. Ya, betul. Okey, maknanya dekat sini dia dibaca panjang, dan sukun tadi nun tu sebenarnya dia berbaris atas tapi didatangkan sukun tu. Itu yang kata arid tu tadi, betul? Betul. Disebabkan kita berhenti. Disukun. Disebabkan kita berhenti bacaan, kita matikan huruf yang terakhir. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kita ulang sekali lagi boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, saya baca kemudian Ustaz Firdaus ulanglah. Ulang, baik. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Terbaik. Seterusnya, cuba silakan untuk ayat yang kedua kita bincang dan baca. Anin naba'il azim. Alhamdulillah, terbaik bacaan. Okey, untuk ayat kedua boleh kita start bincang? Boleh Ustaz. Silakan. Untuk kalimah yang pertama, ayat yang kedua, sama macam ayat pertama tadi. Dimulakan kalimah yang pertamanya dengan huruf ain. Pastikan, nampak? Bila kita bincang ni, dia akan perkara yang berulang-ulang je kita jumpa. Sama je kalau kita bertalaki, kita baca Al-Quran, kita akan jumpa hukum tajwid yang berulang-ulang. Maka kalau ni satu tips lah, kalau kita nak mahir tajwid, maka perbanyakkanlah bacaan. Maka kita akan jumpa berulang-ulang kali hukum tajwid yang sama sahaja. Macam sekarang baru 2 ayat kita dah berulang-ulang untuk huruf perbezaan antara huruf ain dan hamzah. Tu baru 2 ayat tu. Kalau dah sampai 10 ayat tu, berapa kali kita ulang perbezaan antara huruf ain dan hamzah. Dan jangan risau, setiap kali kita jumpa ni saya akan memberi peringatan untuk setiap kesalahan yang berlaku lah. Kesalahan, maksud saya kesalahan yang kerap berlaku untuk pelajar-pelajar yang pernah saya jumpa lah. Antaranya macam ni lah, ain tertukar dengan hamzah, hamzah tertukar dengan huruf ain. Ni untuk kita perbaiki di masa depan, kita mulakan dari sekarang lah, untuk mengurangkan kesilapan Ustaz. Betul. Okey, baik, kita berbalik tadi. Kalimah yang pertama dimulakan dengan huruf ain. Bezakan huruf ain dan huruf hamzah. Ain tengah rongga kerongkong, kita tengah sikit. Cuba. Kalau hamzah kita lepas saja. Kita tak nak hamzah, kita nak huruf ain, maka anin nabai. Kemudian nun yang berbaris bawah, dia bertemu dengan kalimah seterusnya tu, kalimah yang dimulakan dengan alif lam. Perasan tak? Ni hamzah Ustaz. Okey. Ni kalau ikutkan tu dia adalah huruf hamzah wasal. Tapi biasa kita nak apa nama panggilannya, alif lam lah kat situ ya. Alif lam kat situ. Satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam, kita tengok atas huruf lam tu tak ada apa-apa tanda. Kosong. Okey. Dan selepasnya ada tanda sabdu, huruf yang bersabdu. Maka kat situ adalah bacaan alif lam syamsiah. Saya terus bagi tips tadi sebenarnya. Kat sini sebenarnya alif lam bertemu huruf nun, dan di bawah tajuk alif lam ta'rif. Maka kat sini dia menjadi bacaan alif lam syamsiah. Cara bacaan alif lam syamsiah, alif lam tak perlu bunyi. Walaupun ada dalam penulisan, alif lam tak perlu dibunyikan. Maka yang perlu dibunyikan sebelumnya tu huruf yang berbaris, iaitu huruf nun yang berbaris bawah. Terus masuk pada huruf yang bersabdu. Huruf yang bersabdu adalah huruf nun. Maka nun baris bawah masuk huruf nun yang bersabdu. Alif lam tak perlu bunyi. Satu lagi, disebabkan huruf yang bersabdu tu adalah huruf nun, maka wajibul gunnah. Betul. Kena dengungkan bacaan pada huruf nun pula. Jadi ainin, masuk nun baris bawah, masuk nun, kemudian dengungkan dekat huruf nun sabdu tu. Ainin nabail, ainin nabail, macam tu. Boleh ya? Masuk terus pada huruf nun, huruf yang bersabdu, iaitu huruf nun. Kemudian disebabkan huruf yang bersabdu tu adalah huruf nun, dengungkan dulu 2 harakat. 2 harakat. Okey Ustaz, sebelum kita masuk wajibul gunnah tadi, yang alif lam syamsiah ni, macam mana kita nak identify dia alif lam syamsiah? Okey, baik.
sebenarnya alif lam ni, alif lam ta'rif ni dia ada dua bacaan. Satu alif lam syamsiah, satu lagi alif lam qamariyah. Dia saya bagi bahasa mudahnya lah. Satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Alif, huruf alif dan huruf lam. Nah, ya betul. Okay. Bentuk kan bentuk huruf alif kan, tapi dalam bahasa tajwidnya dia adalah hamzah wasal. Tapi kita sebut alif lah, alif lam. Satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Dia akan bertemu dengan 14 huruf dia. Alif lam qamariyah, alif lam bertemu 14 huruf. Alif lam syamsiah, alif lam bertemu dengan 14 huruf yang lain. Banyak huruf banyak, Ustaz. nak hafal banyak. Tapi macam mana kita yelah nak hafal huruf ni, alif lam syamsiah 14. Macam mana kita tips yang mudah untuk penonton dan saya ni nak identify dia tanpa mengingatkan 14 huruf tadi tu? Okey, baik. Kalau kita perasan tadi, saya dah bagi tahu dah tips ni tadi dekat awal tadi. Yang mana kita tengok satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Yang kita tengok alif lamnya. Atas huruf lam tu kita tengok. Atas huruf lam tak ada apa-apa tanda, dan selepasnya huruf bersabdu dia adalah alif lam syamsiah. Manakala alif lam qamariyah, satu perkataan dimulakan alif lam, dua-dua sama. Satu perkataan dimulakan alif lam. Kita perhatikan atas huruf lam. Atas huruf lam ada tanda sukun, itu adalah bacaan alif lam qamariyah. Itu je beza. Tapi dalam ni alhamdulillah kita jumpa dua contoh untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah bersebelahan. Maka mudahlah untuk kita tengok perbezaan antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita tengok yang pertama, anin naba. Alif lam bertemu huruf nun tu, atas huruf lam kosong, tak ada apa-apa tanda macam saya kata tadi, dan huruf selepasnya bersabdu. Maka itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Manakala kalimah selepasnya al-azim, alif lam bertemu huruf ain, atas huruf lam tu ada tanda sukun. Itu adalah bacaan alif lam qamariyah. Maknanya yang tadi tu alif lam bertemu dengan nun tadi, atas lam tadi tak ada tanda sukun. Betul. Tapi selepas lam tu ada sabdu. Betul. Itu alif lam syamsiah. Betul. Okey, yang ni pula huruf alif dan lam, atas lam tu ada tanda sukun. Betul. Itu alif lam qamariyah. Betul. Maknanya kita tak perlulah hafal 14 huruf tu Ustaz. Sebenarnya kalau kita tengok atas huruf lam saja dah tak perlu tengok huruf selepasnya pun. Atas huruf lam kosong dan selepasnya bersabdu, alif lam syamsiah lah terus. Okey. Kalau atasnya ada sukun, terus alif lam qamariyah tanpa kita tengok huruf selepasnya ada 14 tu kan. Cara bacaannya pula kita alang-alang tu kita bincang terus perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dari segi bacaan. Untuk alif lam syamsiah, alif lam tak perlu dibunyikan. Saya bagi bahasa mudah terus lah ya. Saya tak adalah menggunakan 100% bahasa buku kan. Okey, kita boleh. olah kan untuk baik. lebih senang faham. Yang secara ringkasnya lah. Okey. Alif lam, untuk alif lam syamsiah, alif lamnya tak perlu dibunyikan. Okey. Huruf sebelumnya yang berbaris terus masuk pada huruf yang bersabdu. Macam tadilah. Ani, nun baris bawah terus masuk huruf nun yang bersabdu. Alif lam tak perlu bunyi. Okey, baik, faham. Kemudian untuk alif lam qamariyah, kita perlu jelaskan bacaan huruf lam. Contoh macam tadi, anin nabail azim. Hamzah baris bawah tu masuk terus pada huruf lam. Jelaskan sebutan huruf lam. Untuk alif lam qamariyah ni pula kita kena hati-hati. Huruf lam jangan dilantunkan. Ni antara kesalahan yang sering terjadilah. Huruf lam terbaca dengan lantunan. Ataupun dibaca dengan qalqalah. Ini contoh yang silap. Saya cuba kan. Ini contoh yang silap tapi jangan ditiru Dia anin nabail azim. Ada le-nya tu. Ada huruf lam tu ada lantunan. Nabail azim. Itu yang kita nak elakkan. Itu salah dari segi dia punya sifat dia lah. Sifat huruf lam dia tidak bersifat qalqalah. Kita jelaskan saja huruf lamnya. Nabail azim. Azim. Kena kawal lah kita punya makhraj tu. Lidah kita tu. Untuk huruf lam yang bertanda sukun. Wallahu alam. Baik, itu berkenaan dengan perbezaan lah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Tadi kita berbalik kembali perbincangan kita pada kalimah yang kedua, anin nabail. Okey, kesilapan yang mungkin sering terjadi, yang kerap saya jumpa, ba baris atas tu terbaca dengan bacaan panjang. Sebab apa? Sebab ditengok selepas ba baris atas tu ada huruf mat, ada alif. Dia ingat semua panjang. Sedangkan bawah huruf alif tu ada huruf hamzah. Okey.
Tuan-tuan dan puan, untuk huruf yang sebegini, untuk huruf mat, saya nak bagi tahulah huruf mat iaitu huruf alif, waw dan huruf ya. Dia tak ada apa-apa baris dan tak ada apa-apa huruf di atas maupun di bawahnya. Itu huruf mat. Oh, baru dibaca panjang, Ustaz? Baru dibaca panjang. Contoh kalau ba baris atas selepasnya huruf alif dan bawah huruf alif tu tak ada hamzah, maka itu baru ba-nya panjang. Ini disebabkan ada huruf hamzah di bawahnya, dia adalah huruf hamzah. Hamzah ni dia berbeza-beza tempat dia. Ada yang berada di atas huruf alif, bawah huruf alif, sebelum huruf alif, selepas huruf alif. Ada banyak tempat. Tu baru apa dekat huruf alif. Hamzah ni ada dekat atas huruf waw, bawah huruf waw, bawah atas huruf ya, bawah huruf ya. Dia biasa dia akan menumpang dekat huruf-huruf mat lah. Kita kena perhatikan betul-betul kedudukan hamzah tu. Oh, dekat sini Ustaz nak bagi penekanan, kalau ada huruf mat dan didatangkan dengan hamzah tadi, duduk kat atas ataupun duduk kat bawah, maknanya mat tadi tu tidak dikira lah. Ya, betul. Maknanya kita ikut bacaan hamzah lah tadi, Ustaz. Betul. Sebabnya berbalik tadi, huruf mat ni dia tak ada apa-apa baris dan tak ada apa-apa huruf di atas maupun di bawahnya. Okey, baik. Macam sekarang ni dia adalah huruf hamzah yang berbaris bawah. Hamzah kedudukannya berada di bawah huruf alif, sebab dia berbaris bawah. Kalau hamzah tu berbaris atas, dia akan berada di atas huruf alif. Okey, macam tu. Baik, faham. Maka huruf ba baris atas kat sini perlu dibaca dengan bacaan pendek. Anin nabail, hamzah baris bawah bertemu terus pada huruf lam sukun. Tadi kita dah bincang, dia adalah bacaan alif lam qamariyah. Anin nabail azim, azim. Kita jumpa lagi huruf ain. Suka saya untuk memberi peringatan, ain perlu dibezakan antara huruf ain dan huruf hamzah. Hamzah, baik. Ain kita berikan penekanan sikit lah di tengah rongga kerongkong. Kemudian diikuti dengan huruf dha. Huruf dha ni agak-agak dekat mana dia punya tempat keluar dia? Ni agak susah sikit kan? Berat dah. Ustaz test saya ni. Cuba tembak-tembak sikit. Hujung lidah, sentuh di gigi gunting belah atas. Betul. Dia sama macam huruf dha. Sama macam huruf dha. Huruf dha ni sama macam huruf sa dan huruf zal. 3 huruf ni. Ingat tuan-tuan, huruf dha, sa dan huruf zal. Makhrajnya di bahagian hujung lidah, kita keluarkan sikit, sentuh pada hujung gigi gunting belah atas. Okey. Jadi dha ni perlu kita keluarkanlah hujung lidah kita tu. Azi. Anin nabail azim. Cuba. Anin nabail azim. Baik. Hujung sekali kita berhenti di hujung ayat yang kedua. Dia sebenarnya kalau kita berhenti ni sama macam ayat yang pertama tadi. Berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Hukum tajwidnya ni saya dah tahu dah, Ustaz. Apa? Ustaz dah bagi tahu saya tadi. Alhamdulillah. Cepat tangkap ni. Mad arid li sukun. Alhamdulillah, betul. Mad arid li sukun. Berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Dan berhentinya pastikan berhenti pada huruf yang makhraj huruf yang terakhir. Macam tadi ayat pertama, makhraj huruf terakhir adalah huruf nun. Macam ayat yang kedua, hujung sekali adalah huruf mim. Makhraj huruf mim di bahagian bibir, perlu rapatkan kedua bibir kita. Azim. Rapat bibir. Alhamdulillah. Itu saja untuk ayat yang kedua. Baik, maka secara kesimpulannya apa yang kita bincangkan dekat ayat yang kedua ni, cuba. Okey, yang pertama tadi kita jumpa alif lam syamsiah. Betul. Dia huruf alif dan lam, atas lam tu tak ada tanda sukun. Selepas huruf lam tu ada tanda sabdu. Betul. Alif lam syamsiah. Betul. Okey, yang seterusnya adalah al-azim. Alif lam atasnya ada tanda sukun. Iaitu alif lam qamariyah. Betul. Bunyi lam kena jelas tanpa lantunan. Betul. Dan azim, itulah adalah mad arid li sukun. Baik, dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Ahsanta. Alhamdulillah. Baik, selesai untuk ayat yang kedua. Jom kita buat ulangan bacaan untuk ayat yang kedua dulu. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Alhamdulillah, terbaik. Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi satu ayat, Ustaz. Untuk lagi. Podcast hari ni kita ringkas saja, kita ambil 3 ayat saja. Okey, ayat yang ketiga, Ustaz. Okey, baik, silakan dulu baca. Okey.
alladhi hum fihi mukhtalifun. Baik, itu untuk ayat yang ketiga untuk bacaannya. Sekarang kita cuba keluarkanlah ya sama-sama. Kita bincangkan satu persatu. Kalimah yang pertama dimulakan kalimahnya dengan allazi. Satu perkataan yang dimulakan dengan hamzah wasal. Kalau kita perhatikan hamzah wasal tu dia tak ditulis baris, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Maka apabila kita nak mulakan bacaan, kita perlu bunyikanlah hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni dia sifat dia bila kita mulakan bacaan kita bunyikan hamzah wasal tu. Kalau kita sambung bacaan, hamzah wasal tidak dibaca. Okey. Macam sekarang kita nak mulakan dengan hamzah wasal, maka kita perlu bariskan hamzah wasal tu. Nak bariskan dengan baris apa? Ni saya bagi tips teruslah. Kalau hamzah wasal selepasnya huruf lam, automatik kita bariskan dia dengan baris atas. Dari erti kata yang lebih mudah, kalau ayat tu, kalimah tu bermula dengan alif lam, mesti baris atas. Ya, betul. Kalau satu kalimah tu dimulakan dengan hamzah wasal dan selepasnya bukan huruf lam, itu baru kita tengok huruf yang ketiga. Itu adalah formulanya. Itu tajuk lain nanti, itu tajuk lain nanti insya-Allah. Sekarang kita fokuskan untuk ayat yang ni. Hamzah wasal selepasnya huruf lam, kita bariskan hamzah wasal tu dengan baris atas. Jadi a lah dia bunyi huruf hamzah. A masuk pada huruf lam yang bersabdu allazi. Sempurnakan sabdu pada huruf lam. Ya, huruf lam ada sabdu allazi, jangan allazi. Allazi umpama huruf lam baris atas sahaja, tak ada sabdu. Ni memandangkan atas lam tu ada sabdu. Allazi, zal baris bawah dibaca berapa? Dua harakat. Dua harakat. Mad asli ni kan, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Zal huruf yang berbaris bawah bertemu dengan huruf mad. Sekarang mandangkan dia baris bawah, dia bertemu dengan huruf ya. Maka dibaca dengan kadar dua harakat mad asli. Allazi hum fihi. Hum fihi, mim mati bertemu dengan huruf fa. Ni ada satu hukum tajuk. Saya bagi quiz sikit lah. Apa hukum tajuk kat sini? Okey, kalau kita tengok daripada huruf mim tu adalah huruf syafawi. Lepas tu atasnya ada tanda sukun. Jadi syafawi ni ada tanda sukun, maknanya izhar syafawi. Alhamdulillah, terbaik. Okey. Itulah hukum tajuknya. Bila ustaz test saya goyang, Ustaz. Okey, apabila mim mati bertemu dengan huruf fa, macam sekarang kita jumpa huruf fa lah, dan atas huruf mim tu ada tanda sukun. Dia merupakan bacaan izhar syafawi. Okey, baik. Untuk bacaan izhar syafawi ni, saya nak bagi tips teruslah. Kan? Apabila kita jumpa mim mati yang atasnya ada tanda sukun, bermakna itu adalah bacaan izhar syafawi. Baik. Kalau mim mati atasnya tak ada tanda sukun, kosong, dia sama ada ifat syafawi ataupun idgham mislain. Itu sama ada dia mim mati tu bertemu huruf mim ataupun dia bertemu dengan huruf ba. Untuk izhar syafawi yang atasnya ada tanda sukun ni, dia bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Kalau kita nak hafal banyaklah kan. Maka kita tengok je atas mim ada sukun, izhar syafawi. Mesti izhar lah. Ya, kalau betul. ada mim tanda sukun, izhar. Ya, betul. Itu kita tengok dari segi simbol lah. Bacaan ni, Ustaz? Bacaannya pula kita perlu jelaskan bacaan mim mati tanpa dengung. Tanpa dengung yang dimaksudkan kat sini adalah tanpa dengung dengan kadar dua harakat tu lah. Berbeza dengan yang mim mati atasnya tak ada tanda sukun tu, itu kena dengung dua harakat. Yang ni tak perlu tu sampai tak perlu dua harakat. Maknanya kalau bunyi allazi hum, terus fa tu. allazi hum fihi. Cumanya huruf mim ni dia ada satu sifat yang dinamakan tawassul. Saya tak maaf lah kalau saya termasuk terus kepada sifat. Ni agak berat sikit lah perbincangan kalau dah masuk sifat. Cuma sekali lalu je lah kan. Dia jangan tertahan. Mim mati, huruf mim ni dia sifatnya tawassul. Dia bukan bersifat syiddah. Syiddah ni tertahan. Kalau tadi baca allazi hum fihi, itu tertahan. Itu syiddah. Mim, huruf mim ni dia tidak bersifat syiddah, tidak bersifat tertahan. Dia tawassul. Lajakkan sikit. Allazi hum fihi. Ni yang dinamakan dengung asliyah dia tu. Ada dengungnya yang bersifat tawassul. Dia lajak sikit. Itulah yang perlu diperbetulkan sikit. Jangan tahan, kita lajakkan sikit. Tapi jangan lajak sangat sampai dua harakat dengung. Itu beza dia. Okey, baik. Cuba. Saya cuba.
alladhi hum fihi mukhtalifun. Baik, alhamdulillah. Betul lah tu. Nasib baik ustaz datang. Dia rapatkan bibir. Mim mati ni apa, izhar syafawi, apa, makhraj huruf mim di bahagian bibir. Kita perlu jelaskan bacaan mim mati itulah. Makhraj huruf mim tu rapat bibir, dan tadi dah sempurnakan dia punya sifat yang bersifat tawassut. Selesailah. Dia macam touch and go. Rapat bibir terus sebut huruf selepasnya. Okey, baik. Tak perlu rapat bibir lama-lama. Okey, baik. Itu untuk bacaan izhar syafawi. Tanda dia atas huruf mim mati ada tanda sukun. Baik, seterusnya fa baris bawah bertemu dengan huruf mad, iaitu huruf ya. Sama macam huruf zal baris bawah bertemu huruf ya tadi. Mad asli. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Fihi mukhtalifun. Dan hujung ayat yang ketiga sama macam ayat 1 dan ayat 2, kita berhenti dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Yang mana itu adalah bacaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Dan jangan lupa perlu berhenti pada makhraj yang terakhir. Kali ni makhraj huruf terakhirnya adalah huruf nun. Mukhtalifun. Hujung sekali pastikan berhenti pada makhraj huruf nun. Hujung lidah sentuh pada langit. Mukhtalifun. Macam tu. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Kena apa? Ada, kalau ustaz tak datang tadi, mungkin saya tadi ada syiddahnya dekat mim tadi. Tertahan dekat mu. Macam tu. Dia tak boleh macam tu. Dia kita sempurna. Tak apalah, kita sikit-sikit perbaiki. Mungkin hari ni kita dapat perbaiki dekat situ. Mungkin minggu depan ke episod yang akan datang kita akan perbaiki dekat tempat lain. Sebab tu itu antara kelebihannya untuk kita bertalaki. Bila kita baca sendiri, yakin dah boleh masuk musabaqah dah ni. Bila bertalaki depan guru, setiap huruf tu diperbetulkan. Dari segi makhrajnya, terutamanya dari segi sifat lah. Sifat ni yang perlu diperhalusi sebenarnya. Tapi kita di dalam podcast ni peringkat awal kita tak sentuh pasal sifat, tapi sepintas lalu saja. Ya, betul. Kita cuma ulang kaji hukum-hukum tajwid yang ringkas saja, yang asas, yang selalu kita jumpa. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik, terima kasih ustaz. Untuk episod kali ini kita sampai surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 kita tak ulang lagi? Tak ulang lagi. Okey, kita ulang ketiga-tiga ayat ustaz. 3 ayat terus. Saya ikut. Ustaz baca, saya ikut. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم.